Dekat Pak Raja sekarang ada nasi kandar tau. Ini nasi kandar memang betul-betul orang-orang utara punya. Bang, Ya, nasi bang. kandar satu bang. Boleh. Nasi kandar Yusof Mustafa ni bang. Kita bagi lauk kepala ikan mau. Oh, kepala ikan. Kita bagi kepala ikan. Tengok. Okey. Kita ubah kuah. Kau kuah apa tu bang? Kari ayam. Kari ayam. Masak hitam. Masak hitam. Bang, masak hitam lebih sikit bang. Saya suka masak hitam bang. Suka masak hitam. Ni daging masak hitam. Tu dia. Ni sotong. Tu dia kita bagi. Sotong. Telur sotong. Telur sotong. Wih, ini betul-betul nasi kandar ni bang. Ayam. Ayam goreng mamak. Ayam goreng mamak. Ni. Cabai. Cabai. Orang Penang kata cabai. Bendi. Telur masin. Bendi mau. Bendi mau. Dua. Bendi mau. Boleh. Telur Telur masin. masin. Tu dia. Biskit. Kita letak tepi ni. Tu dia sur punya. So, ini dia nasi kandar Yusof Mustafa. Tengok dia punya macam ni. Ini baru betul-betul sur. Okey, kalau nak dapat macam ni datang terus ke tapak MS Downtown Pak Raja. Daripada 9, 10, 11, 12, 4 hari ni korang boleh tapau nasi kandar kau-kau punya. Tahan. Lagi makan dulu, okey? Ini baru best, okey? Gerai dia. Betul-betul bersebelahan dengan SS Maju, okey? Marum.